Betul tak? Oh, very healthy nanas. Inilah segala benda ni. Saya pun macam dessert guys. Kalau nak nanas punya cake, Japanese cream puff. Okay guys, kita hari ni berada di Saudagar Nanas. Okay, so remember guys, drive carefully. Drive carefully. Saudagar Nanas. Sebenarnya okay, korang tengok dipenuhi dengan nanas. Ni semua nanas guys, jangan salah faham. Dan actually guys, we have an extremely nice view of down there. Nampak tak? Tu semua adalah, saya rasa Bangi kot, tak pun Sungai Merap. Because this tempat ni macam atas bukit sikit. So you guys get that ni lah. Okay, so Saudagar Nanas. Okay, jom kita tengok benda yang ada kat Saudagar Nanas ni. Let's go. So ni dia punya main complex dia. Dia ada cafe actually. Dia ada kilang proses. So kita tengok. Sekejap lagi kita tengok dia punya side view dia. Nanti sekejap lagi baiklah kita tengok tempat sini dulu lah. Okay. So ni adalah segala banyaklah benda guys. So this is apa yang kita banggakan lah dengan usahawan Bumiputera. Nampak tak kawan? You see? My ex-girlfriend also come eat here, you know. Okay, so everybody here, banyaklah guys, you can learn a lot about nanas here. Terus jom kita tengok benda dekat dalam lah. Okay, tu dia punya tempat makan dia. So which is actually very nice. Dia ada produk dia guys. Ni nanas yang sihat. Betul tak? Oh, very healthy nanas. Okay. Bawah tu pun tempat makan dia guys. So you guys can also chill down there. Boleh lepak-lepak. Ada burung seekor kat situ. But kita akan ignore dulu burung tu, sebab burung tu tak penting dalam video ni. Dan ni ada tempat tu korang ambil gambar guys. Cuma tengah hari ni dia macam tak berbijak lah korang ambil gambar kat situ. Panas kan. Jadi kalau kita ambil gambar petang ataupun pagi, dia mungkin cantik sikit. Okay, there. Okay, kita ada jelly. Inilah segala benda ni. Saya pun macam nampak ni. Okay, segala macam dessert guys. Kalau nak nanas punya cake, Japanese cream puff dengan nanas guys, banyak sangat benda nak tunjuk dalam video ni lah. Okay, dah. Okay guys, so sekarang kita pergi tengok dia punya tapak semayan. Saya rasa lah, I think wanginya bau. Tapak semayan guys. Okay, let's go and see what is there dekat tapak semayan. So guys, ni lah. Okay, tapak semayan ni kot. So kalau nak tengok pokok nanas dalam fasa-fasa kehidupan. Merahnya. This one. Okay. Okay guys, saya bukan tempat semayan ni. This is just tempat untuk korang lepak dan makan lah. Okay, so basically this is it lah guys. This is Saudagar Nanas. Okay, apa yang saya boleh rumuskan, there's a lot to talk about this place actually. Tapi apa yang saya boleh rumuskan adalah is that, okay guys, so apa yang saya boleh rumuskan mengenai tempat ini adalah, okay, dia ada banyak benda actually. There's a lot of things going on here. Dan semuanya is all about nanas lah. Okay, so kepada anda yang mungkin ada keluarga, nak bawa anak-anak datang on the weekend, it will be a good place lah. Dia ada tempat makan. So you guys boleh lah nak makan kudap-kudap, ada makanan berat sikit pun ada. You got everything all based off nanas lah basically. Coffee, and there's a lot of place to chill actually. Dia ada ruang makan kat sini, dia ada ruang makan kat dalam sana, tempat makan aircon. And there's also like a mini garden kecil yang korang boleh tengoklah. Okay, so that's it guys, that's Saudagar Nanas. So do come and check this place out. Support our local entrepreneur. Okay, usahawan. Nampak meja dia ni ada pokok dalam dia. Okay, very nice one. Okay, support our local usahawan. And as usual guys, don't forget follow for more and subscribe. Okay, so saya jumpa anda dalam video yang seterusnya.